Bagi mereka yang nak berkahwin, dengar sini baik-baik. Ini tips untuk anda. Gunakan emas untuk dana perkahwinan. Emas ni sangat bagus untuk simpanan jangka panjang. Kalau tuan-puan bercadang nak berkahwin lagi 2 ke 3 tahun, jalan yang terbaik adalah tuan-puan menabung dalam bentuk emas. Ada 2 kelebihan bila kita menabung dalam bentuk emas ni. Yang pertama, simpanan kita tak mudah bocor, bahkan tuan-puan sendiri boleh rasai simpanan tuan-puan makin lama makin kukuh. Dan yang kedua, simpanan emas ni akan naik dalam masa jangka panjang. Dan secara tak langsung, ia melawan kejatuhan duit ringgit. Tipsnya adalah tuan-puan ajak sekali pasangan tuan-puan menabung sama-sama dalam akaun emas Gate. Kalau mampu nak menabung sebulan 1 gram, pastikan tuan-puan dan pasangan tuan-puan menabung sebulan 1 gram. Bila dah cukup 3 tahun, tuan-puan dan pasangan akan mempunyai 72 gram untuk berkahwin. Dan bila nak berkahwin, tuan-puan jual saja emas tersebut untuk tampung kos-kos nak berkahwin. Bagi yang berhajat nak berkahwin dan nak menabung emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah, atau tuan-puan boleh rujuk pin video yang saya dah pin di profil saya akan bantu sebaiknya.